Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya Al-Fahim daripada Grab JB. Alright, hari yang ini ramai driver yang kurang tahu pasal yang cover note yang mana satu yang perlu disubmit ataupun diupdate kepada Grab. Macam mana nak mengenali cover note insurance, ciri-ciri yang perlu ada. Okey, dekat sini etika korang tengok page keping aja. Untuk page depan dan page belakang korang masukkan gambar yang sama. Kat sini akan ada nombor plate, sini ada coverage date. Okey, tiga perkara yang wajib perlu ada dalam satu cover note adalah nombor plate kereta, coverage date dan juga all authorized driver. Kurnia yang sekarang dah tamatkan daily, bila kita nak tambah insurans e-hailing secara yearly, akan bagi satu cover note endorsement. Ni dia akan tulis private hire car. So maknanya untuk buat e-hailing. So ada nilai berapa nak kena tambah. So ini update dekat bahagian page belakang. Liberty pun sama, dah tak ada e-hailing daily. So dia ada yearly sahaja sekarang. So dia akan bagi satu cover note asal macam ni. Yang all driver tu dia berada page yang kedua. Okey, korang nampak kat sini. Dia ada dekat page kedua, any authorized driver. Okey, contoh takaful ikhlas. Yang saya kata tadi, takaful ikhlas, bila korang tambah insurans e-hailing tahunan, dia akan state dekat sini private e-hailing. Okey, so dia akan bagi sekeping macam ni pun sudah cukup untuk korang update dekat page depan dan page belakang. Guna satu page ni sahaja. Okey, katakanlah dia bagi endorsement berasingan. Korang ada yang asal, dia orang bagikan endorsement berasingan untuk takaful ikhlas. Okey, macam ni untuk endorsement berasingan. Dekat sini dia tuliskan endorsement. Untuk authorized e-hailing driver ada nama, dan ini boleh masukkan dekat page belakang. Dekat contoh yang mana di reject. Okey, yang di reject oleh Grab, contoh confirmation purchase. Confirmation purchase ni dia belum complete. Dia tak ada nombor plate. Okey, nombor plate tak diisi lagi dan coverage pun tak ada. Okey, jadi coverage tak ada, nombor plate tak ada. Jadi cover note ni belum valid lagi. Ataupun confirmation purchase yang valid adalah confirmation purchase yang dah ada nombor plate. Nampak macam ni. Dia ada nombor plate, dia ada coverage date. Jadi, okey, ini dah valid. Dan bawah ni pun dia ada tulis all driver. Okey, korang nampak dia ada tulis all driver kat sini bawah. Jadual macam ni yang complete sekali. Okey, ni Zurich yang paling komplit. Dia ada nombor plate, dia ada model kereta, dia ada semua coverage date, dia ada all driver. Sini ada tulis all authorized driver. So satu page ni dah boleh gunakan untuk upload dekat bahagian update page depan, page belakang. Satu page ni sahaja, gunakan gambar yang sama. Okey, jelas. So, kalau korang ada soalan yang tak faham berkaitan dengan insurans, korang boleh komen-komen. InsyaAllah saya akan jawab. Dan sharekan video ni pada kawan-kawan supaya diorang dapat tahu dan senang untuk update insurans akan datang.